3 sebab kenapa kita tak boleh beli terus emas direct di mana-mana cawangan public gold. Bagi tuan-puan yang baru mulakan simpanan emas di public gold ataupun baru je nak dikiriki, boleh save video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Yang pertama, public gold dia bukanlah macam kedai-kedai emas biasa yang kita tengok dekat luar sana. Public gold adalah syarikat pengeluar emas terbesar di Malaysia dan mempunyai hampir 2.4 juta pelanggan daripada Malaysia, Indonesia dan juga seluruh dunia. Jadi kalau kita tengok dengan jumlah bilangan customer yang ramai ni, bayang kalau semua ni beli direct di cawangan public gold secara walk in, mesti nanti branch akan sesak dan public gold tak boleh dan tak mampu nak bagi servis yang terbaik. Sebab itulah public gold sediakan prosedur yang lain daripada kedai-kedai emas biasa, yang mana ini akan memudahkan customer untuk beli emas dan terus dapat emas fizikal. Kebanyakan urusan kita di public gold hanya menerusi aplikasi public gold sahaja. Mudah kan? Yang kedua, public gold ada memperkenalkan sistem introducer di mana tuan-puan boleh je daftar di bawah mana-mana dealer aktif pilihan tuan-puan. Mereka ni lah yang akan guide tuan-puan daripada A sampai Z. Macam mana tuan-puan nak buat simpanan emas hinggalah tuan-puan boleh miliki emas fizikal di tangan sendiri. Tak perlu risau, tak ada bayaran 1 sen pun yang dikenakan dalam sistem introducer ni. Percuma saja untuk tuan-puan, dan tugas utama dealer adalah untuk bantu dan bimbing tuan-puan sampaikan ilmu macam mana tuan-puan boleh kaya dengan simpanan emas. Tuan-puan boleh cari je mana-mana dealer aktif yang tuan-puan rasa boleh bantu tuan-puan. Dan yang ketiga, cawangan public gold ni adalah tempat di mana tuan-puan ambil stok fizikal tuan-puan, nak jual emas tuan-puan dan juga nak pajak emas tuan-puan. Jadi itulah 3 perkara kenapa kita tak boleh nak beli direct emas di mana-mana cawangan public gold. Tuan-puan tak perlu risau, simpan emas di public gold ni sangatlah mudah. Tuan-puan hanya perlu cari dealer yang aktif yang boleh bantu tuan-puan. Jadi, bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas di public gold, boleh saja rujuk pin video saya di profil ataupun isi sign up form di bio saya untuk jadikan saya sebagai introducer tuan-puan, dan saya akan bantu dan bimbing sebaiknya.